Dalam 5-6 hari ni kalau korang try nak makan benda manis, cuba korang tolak dia last-last. Lepas korang dah makan berat-berat semua tu, barulah korang boleh cuba makan makanan manis kalau korang nak. Tak pun kalau korang nak makan karbohidrat, contohnya roti ke nasi ke, dia kena bercampur. Dia tak boleh macam tu sahaja. Maksud saya campur tu, korang kena campur dengan benda yang berprotein lah. Contohnya ikan, avokado, telur. Tapi kalau korang nak juga makan makanan yang bermanis, dan saya syorkan korang cuba kita punya stevia scalavia. Dia walaupun stevia, tapi dia tak ada gula, kalori ataupun karbohidrat, dan juga dia penuh dengan growth factor concentrate yang kebanyakan stevia dekat luar sana tak ada. So dia punya khasiat dia bukan dekat atas kulit je, tapi dia memang masuk sampai ke sel terus. So korang bukan aja dapat enjoy makanan manis korang, tapi korang juga boleh kontrol gula yang korang ada dekat dalam badan korang. Korang nak sekarang? Dapatkan dekat shop.